Jom buat resepi kacang panjang telur masin. Sedap ni saya awak. Nak makan ratoh ke, nak makan lauk nasi ke, boleh belaka. Resepi tepung dia 5 sudu tepung gandum, 5 sudu tepung kanji ataupun tepung ubi kayu, 1 sudu tepung kastad, lepas tu 1 sudu soda bikarbonat. Gaul biar rata. Lepas tu kita masukkan 1 sudu butter. Kalau tak ada butter, guna pelantar je pun boleh. Lepas tu masukkan air. Air tu letak sikit-sikit lah. Jangan letak banyak sekaligus, takut cair sangat. Biar dia jadi gini, tak cair sangat, tak pekat sangat. Macam tepung celup tepung tu lah. Nak goreng pisang tu. Lebih kurang gitulah. Lepas tu kita potonglah kacang panjang. Boleh juga kalau awak nak guna bahan-bahan lain macam bendi ke, terung ke, brokoli ke, boleh belaka. Ni untuk sos dia kita potong. Siap dulu bahan-bahan dia belaka. Ni mau dipotong daun kari. Kalau nak buat selai gitu pun boleh, tapi hari ni Mak Ti nak potong-potong sikit. Ni cili api, ala kecilnya cili api Mak Ti. Kalau suka pedas boleh bubuh banyak. Kalau tak pun bubuhlah 2-3 butir. Ikut tahap kepedasan kita nak rasa tu lah. Lepas tu ni Mak Ti guna telur masin daripada FNN Livestock. Telur masin ni ada CG halal tau. Saya boleh beli dekat beg kuning. Telur masin ni kalau kita nak masak, kita boleh kukus dulu ataupun bakar dulu. Lepas tu kita cincang-cincang gini lah. Kalau untuk masak hari ni kita nak masak benda ni nak goreng pula sekali lagi, Mak Ti dak kukuh pun boleh juga. Lepas tu kita pun bubuh lah. Kita nak goreng ya. Nak goreng ni tepung yang kita buat tadi, masukkan kacang panjang, celup gitu. Lepas tu goreng macam goreng-goreng pisang tu. Tapi pastikan api betul-betul panas baru letak. Jangan api dak panas jadi bekok minyak. Lepas tu kita sediakan sos dia untuk ni kena sedia awal-awal. Letak garam, gula, lepas tu chicken stock, letak ajinomoto sikit. Siap awal-awal sebab dia sekejap je ambil masa. Ni Mak Ti letak butter ataupun pelantar juga. Biar dia panas sikit. Lepas tu letaklah daun kari dengan cili yang kita potong tadi tu. Dia senang je ni, tapi dia kena cepat sikit masa nak goreng sos dia ni. Mak Ti 2 kali cuba. Pertama kali hangus. Ni lepas tu kita letaklah telur masin tu. Biar dia bubble gitu. Dia keluar bubble gitu. Okey lah ni. Letak bahan-bahan perasa hak kita bubuh dah tadi tu. Garam, gula, ajinomoto, chicken stock. Lepas tu kucar tu biar dia rata sekejap je. Lepas tu boleh tutup api. Letaklah kacang yang kita goreng dah tu. Gaul biar rata. Sedap ni. Saya boleh try. Sangat-sangat sedap. Makan dengan nasi lah. Buat lauk-lauk sampingan. Lepas tu telur masin tu, kalau awak nak senang guna macam Mak Ti guna tu, guna kuning saja. Boleh beli dekat beg kuning. Selamat mencuba.